Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini, dalam video ini saya akan menerangkan ataupun mengupaskan makanan Gen Z, ataupun saya memilih minuman iaitu Tea Life Boba, yang di mana saya akan mengupaskan dia punya profil nutrisi dan juga pemakanannya. Okey, ini adalah satu kajian ataupun saya akan bentangkan daripada hasil dapatan kajian saya melalui jurnal-jurnal yang saya baca. Jadi, perkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Muhammad Amar Zahin bin Mak Osman dan juga dari kelas T1S2.08. Dan tidak lupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Puan Rashidah dan juga Encik Syukron. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Baiklah, seperti semua tahu, boba milk tea yang sering dijual ataupun yang dijual oleh Tea Life ataupun Mixu dan sebagainya merupakan salah satu minuman yang sangat popular dalam kalangan Gen Z masa kini. Dari segi kandungan nutrisi, minuman ini mengandungi sekitar 250 hingga 400 kilokalori, 25 hingga 50 gram gula, 5 hingga 10 gram lemak serta 40 hingga 70 gram karbohidrat, bergantung kepada jenis dan tahap kemanisan. Selain itu, ia juga mengandung beberapa mineral seperti natrium, kalsium dan juga kalium. Menurut Healthline, secara purata, satu hidangan boba mengandungi kira-kira 270 kilokalori, 45 gram karbohidrat dan juga 7 gram lemak. Dan ini adalah semuanya bergantung kepada bilangan topping ataupun gula yang diletakkan di dalam satu hidangan teh boba itu. Sekarang ini kita pergi kepada bahan utama dia terlebih dahulu. Jadi, dari segi bahan utama, teh ais boba diperbuat daripada teh hitam ataupun teh hijau, susu atau krema, gula atau sirap gula, ais serta berbola boba yang diperbuat daripada kanji ubi kayu. Walaupun bahan-bahan ini nampak biasa, kandungan gula yang tinggi dalam minuman ini menjadi faktor utama yang memberi kesan kepada kesihatan. Menurut kajian oleh J. Yun Min dan rakan-rakan pada tahun 2016, minuman boba dikategorikan sebagai minuman bergula tinggi yang boleh meningkatkan risiko obesiti. Kajian lain oleh Trifosa Veronica pada tahun 2022 pula mendapati bahawa bahawa satu hidangan boba milk tea boleh mengandungi sehingga 675 kilokalori dan sekitar 47 gram gula. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa manfaat nutrisi dalam minuman ini. Teh mengandungi antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam badan, manakala susu membekalkan kalsium yang penting untuk kesihatan tulang. Selain itu, kandungan gula dan karbohidrat dalam minuman ini juga membantu memberikan tenaga kepada tubuh badan manusia. Namun begitu, pengambilan secara berlebihan ini boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada kesihatan kita. Antaranya ialah peningkatan risiko obesiti, diabetes akibat kandungan gula yang tinggi. Okey, menurut World Health Organization WHO, pengambilan gula harian yang disarankan adalah sekitar 25 hingga 50 gram sahaja. Namun, satu minuman boba sudah hampir melebihi had tersebut, seperti saya ulaskan tadi, sehingga 47 gram gula. Selain itu, menurut WebMD, minuman boba juga mempunyai nilai nutrisi yang rendah dan lebih kepada pembekal kalori kosong. Baik, dalam konteks pemakanan seimbang, teh ais boba tidak tergolong dalam kumpulan makanan utama yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Sebaliknya, ia dikategorikan sebagai minuman tinggi gula yang perlu diambil secara sederhana sahaja. Oleh itu, pengguna disarankan untuk mengawal pengambilan dengan memilih tahap gula yang lebih rendah, mengurangkan topping boba atau mengambilnya hanya sekali sekala. Contohnya kalau seminggu sekali pun mungkin boleh, ataupun lebih elok 2 minggu sekali lah kan. Kesimpulannya, teh ais boba ni boleh ambil kan, dia sedap dan popular, boleh ambil.
Namun, kandungan gula dan kalorinya yang tinggi memberikan kesan negatif jika diambil secara berlebihan. Oleh itu, pengambilan secara sederhana adalah penting bagi memastikan kesihatan terjamin selaras dengan amalan pemakanan seimbang. Baiklah, itu sahaja daripada saya dalam mengupas pemakanan atau nutrisi dalam makanan yang popular dalam kalangan Gen Z ini, iaitu boba milk tea. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.